Kalau nak pergi jogging, pakai headset ni barulah selesa. Headset jenis bone conduction ni korang tak perlu risau dia jatuh daripada telinga korang. Dan dia pun lawa babe. Korang tengoklah design dia tu. So jom kita keluarkan. Dia ada bagi satu headset macam ni. Kabel micro USB untuk kita nak charge balik. Dan satu user manual yang agak tebal. Apa yang best dengan benda ni? Kita je sangkut je kat telinga kita macam ni dan settle. Nampak tak? Simple je. Dan dia takkan menyakitkan telinga korang. Dan dia tak mudah jatuh. Memang tak ada masalah babe. So jom kita connect. Alright, kita tengah play lagu. Bass dia boleh tahan sedap babe. So rasanya kalau setakat kita nak pergi jogging semua tu, memang tak ada masalah dengan headset. Dan yang lagi best apa tahu? Dia boleh tahan 7 jam. So kalau kita pergi jogging sehari sejam, 7 hari sekali baru kita charge kan. Dan kat sini dia ada dia punya controller. Korang boleh tengok dia ada 3 button. Dan dia ada gaming mode sekali, tahu tak? So kalau nak tukar gaming mode, just klik 3 kali je dekat butang minus ni, dia akan tukar kepada gaming mode. So main game pun akan jadi lancar. Design dia memang lawa habis babe. So kalau korang berminat, klik dekat beg kuning di bawah.